Tahun 2001, kawasan hutan di Pahang. Rashid, seorang penerbang balak berusia 29 tahun, bekerja shift malam di sebuah syarikat konsesi balak terkenal. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Rashid berjalan memeriksa tanda pokok untuk tebangan esok, sendirian. Bunyi ranting patah kedengaran dari arah gelap di sebelah kirinya. Dia menghidupkan lampu suluh 3,000 lumen ke arah bunyi itu. Tiada apa-apa. Dia terus berjalan, tetapi bunyi hentakan mengikutinya dari belakang. Dia berpusing dan halakan cahaya lampu ke atas pokok. Sesuatu berdiri tegap di celah 2 batang meranti, nipis seperti galah, setinggi 7 meter. Mata merah menyala memandangnya. Rashid terpaku. Makhluk itu menjadi semakin tinggi, 8 meter, 9 meter, 10 meter, melepasi puncak pokok. Kaki panjang hitam bergerak berlahan ke arahnya. Dia teringat nasihat Tok Bomo kampung, jangan mendongak, jangan lari. Rashid segera meniarap di atas tanah yang penuh dengan daun gugur. Tapak kaki besar melintasi kepalanya, berhenti, kemudian semakin menjauh. Pagi itu, Rashid dan rakannya menjumpai tapak kaki besar sepanjang 1 meter terbenam ke dalam tanah lembap hanya beberapa langkah daripada tempat dia meniarap semalam. Jika anda masuk ke hutan waktu malam dan rasa anda sedang diperhati, jangan pandang ke atas terlalu lama. Itu mungkin hantu galah yang cuba mendekati. Signal karat.